bila dah tahu boleh sihat semula, syukur sangat-sangat. Macam peluang kedua. Afif merupakan salah seorang penerima sel stem daripada MSCR. Nama saya Muhammad Hafiz Zulfikar bin Muhammad. Saya berasal daripada Kuantan dan saya berumur 25 tahun sekarang. Dan saya dulu mengidap penyakit kanser leukemia ALL high risk. Macam tak sangka lah sebab kita tak ada orang cakap keturunan kan. Saya tanya-tanyalah kenapa dia. Pada mulanya, Afif menjalani rawatan kemoterapi tetapi rawatan tersebut tidak berkesan untuknya. Sebulan tu ada yang 2 kali dia. Lepas tu, tapi saya buat sampai 6 bulan je. Macam tak ada efek kepada kanser. Jadinya dia sagih untuk buat transplant. Keluarga Afif cuba mendapatkan sel stem daripada adik-beradiknya tetapi tiada yang sepadan. Patutnya di kalangan adik-beradik. Tapi sebab adik-beradik dia semua tak match. Masa doktor cakap tak match tu, sebenarnya kita orang dah tahu je pun. Nak macam mana dah tak match kan. Walau bagaimanapun, Afif berjaya menemui sel stem yang sepadan menerusi penderma bukan keluarga melalui program MSCR. Kita macam mana Dr. Nazlin. Dia cakap ada pihak dari IMR cari dekat tabung penderma, ada 2 orang. Tapi yang seorang tarik diri, tinggal 1. Itulah yang dia teruskan. Siapa yang donor tu? Saya tak tahu sampai sekarang tak tahu. Tapi orang akan rahsiakan. Setelah proses transplant sel stem berjaya, Afif pulih sepenuhnya dari kanser. Just seronok lah sebab selama ni bila saya keluar daripada rumah kan orang kata kanser biasanya tak sampai 6 bulan pun. So daripada situ bangkit bila dah tahu boleh sihat semula, syukur sangat-sangat. Macam peluang kedua. Harapan saya untuk diorang ni lebih terbuka untuk menjadi penderma sebab dia boleh menyelamatkan banyak nyawa.